Assalamualaikum geng kebun. Pencapaian yang saya dan bos kebun rasa hebat waktu berada di Switzerland ialah dapat menjejakkan kaki di puncak Gunung Matterhorn. Kita selalu nampak gambar puncak gunung ni di kotak coklat Toblerone. Kami betul-betul rasa teruja bila dapat jejakkan kaki di gunung yang ketinggiannya lebih kurang 13,000 kaki tinggi. Walaupun cuaca sangat baik dan cerah, tapi suhu pada waktu ni negatif 14 darjah Celsius. Waktu kami sampai di puncak gunung ni, terasa badan kurang sihat. Kami ambil masa untuk berjemur di bawah matahari, barulah kami boleh jalan-jalan sikit menikmati keindahan alam semula jadi di sini. Kerana cuaca yang baik dan sangat cerah, ramai yang datang untuk main ski. Untuk naik ke puncak ni, mula-mula kami naik bas, kemudian kereta api dan juga naik cable car atau gondola. Dalam gondola ni kami nampak orang-orang main ski di bawah. Turun dari gunung pun naik gondola, kemudian kami berjalan kaki ke tanah rata di bawah gunung. Satu pengalaman yang menakjubkan dan indah. Alhamdulillah,